Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua hadirin yang telah sudi bersama-sama untuk hadir dalam forum kita pada hari ini. Baiklah, forum kita pada hari ini bertemakan tokoh bahasa Melayu dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dan tokoh yang menjadi fokus utama kita pada hari ini iaitu dua orang sarjana yang amat berjasa dalam memperjuangkan martabat bahasa kebangsaan kita, iaitu Profesor Emeritus Datuk Nik Safiah Karim dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar. Hadirin sekalian, bersama saya hari ini ialah barisan ahli panel yang bijak dan berwibawa yang akan mengupas sumbangan serta pemikiran dua tokoh wanita yang unggul dalam bidang bahasa Melayu ini. Baiklah, di sebelah kiri saya wanita yang cantik rupanya. Sila perkenalkan diri saudari. Nama saya Nik Nur Izian Fadilah binti Nik Muhammad Rizwan. Mari panggil saya Izian. Dan di sebelah kanan saya pula nampak je sebegini tapi cantik orangnya. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Najwa Amirah binti Muhammad Zabari dan boleh panggil Najwa. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mendengar kupasan pertama daripada ahli panel kita yang pertama yang akan membicarakan latar belakang Profesor Nik Safiah Karim dan peranannya serta pemikirannya dalam memartabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pengurusi kita yang cukup hebat ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Beliau merupakan seorang pakar bahasa yang sangat dihormati. Beliau dilahirkan di Kota Baru, Kelantan pada tanggal 17 Disember 1939 dan telah menunjukkan minat yang mendalam terhadap bahasa dan pendidikan sejak kecil lagi. Sebagai salah seorang tokoh penting yang memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan, kedudukannya jelas iaitu Nik Safiah Karim ini banyak terlibat dalam organisasi bahasa dan akademik sepanjang kerjayanya. Beliau telah memegang jawatan Presiden Persatuan Linguistik Malaysia selama 18 tahun dan beliau adalah ahli pentingnya. Disebabkan penglibatannya yang besar dalam bidang ini, beliau telah dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus pada tahun 2002. Seterusnya, dalam bidang ilmu bahasa, Profesor Nik Safiah turut terkenal dengan pemikirannya yang kritis dan komitmennya yang kuat terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul dan berkesan. Dalam komunikasi rasmi dan tidak rasmi, beliau sentiasa menekankan betapa pentingnya sebutan baku, struktur tata bahasa yang betul dan struktur ayat yang kukuh. Selain itu, beliau juga telah menerbitkan lebih daripada 35 buah buku termasuk 30 karya yang berkaitan dengan bahasa dan wanita serta beberapa buku ilmiah yang telah membincangkan masalah linguistik dan pendidikan bahasa Melayu. Hasilnya bukan sahaja menjadi rujukan penting di peringkat universiti tetapi juga menjadi bahan penting untuk guru, pelajar dan masyarakat umum memahami sistem bahasa Melayu dengan lebih mendalam. Seterusnya, beliau juga telah menulis ratusan artikel dan makalah ilmiah untuk pelbagai majalah dan jurnal. Banyak perkara yang dibincangkan dalam penulisannya iaitu tata bahasa, sistem bahasa dan cara bahasa Melayu yang berkembang dalam masyarakat moden. Hal ini kerana beliau ingin memastikan bahasa Melayu terus digunakan dengan betul dan seragam di seluruh negara. Beliau juga memainkan peranan penting dalam usaha untuk mewujudkan tata bahasa dan sebutan baku bahasa Melayu. Dalam pemikirannya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim mengutamakan penggunaan bahasa Melayu dalam semua bidang terutamanya dalam bidang pendidikan. Seterusnya, beliau telah meminta orang Melayu untuk terus mengekalkan serta menguasai dan membanggakan bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu kerana bahasa ini merupakan lambang maruah dan jati diri bangsa serta melambangkan identiti bagi negara kita Malaysia.
Selain itu, kebanyakan penulisan dan kajian beliau tertumpu kepada sosiolinguistik, iaitu hubungan antara bahasa dan masyarakat. Beliau sangat mahir dalam bahasa yang dapat mencerminkan kemajuan dalam pemikiran negara. Oleh itu, beliau sentiasa berjuang untuk memastikan bahasa Melayu kekal sebagai bahasa ilmu yang popular dan dihormati dalam media, pendidikan dan pentadbiran. Akhir sekali, Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan tokoh bahasa yang banyak berjasa kepada negara dan bangsa. Perjuangannya dan sumbangannya sepatutnya menjadi contoh kepada generasi muda bagi mengekalkan perasaan cinta dan perhargaan dan kepentingan bahasa negara kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel pertama atas perkongsian yang amat menarik. Seterusnya, kita beralih pula kepada ahli panel kedua yang akan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang latar belakang dan peranan serta pemikiran Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudari pengerusi yang telah mengajukan soalan yang begitu berdas kepada saya. Dengan itu, saya akan mengupas dengan lebih lanjut tentang latar belakang Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar atau dengan nama panggilannya Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah binti Haji Omar telah dilahirkan pada 5 Mac 1940 dan beliau adalah wanita pertama dalam sejarah yang telah memperoleh PhD. Beliau turut dikenali kerana seorang pakar perancangan dan bahasa Melayu yang mempunyai kesan yang ketara terhadap perkembangan bahasa kebangsaan. Pada seluruh kejayaannya, beliau telah memainkan pelbagai peranan penting dalam bidang linguistik dan juga akademik. Beliau pernah menjadi profesor di Universiti Malaya, memegang jawatan Timbalan Naib Kaunselor, pengarah dan profesor kerusi Tamadun Melayu Zakbar. Universiti Pendidikan Sultan Idris mempunyai Institut Tamadun Melayu. Beliau juga pernah menjadi ahli jawatan kuasa tetap bahasa Melayu dan dekan Fakulti Bahasa dan juga Linguistik. Profesor Asmah telah menerima banyak anugerah, antaranya termasuklah Profesor Emeritus pada tahun 2000, Tokoh Ilmuwan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2001, Tokoh Mabit pada tahun 2003, Tokoh Ilmuwan Bahasa Kebangsaan, Tokoh Akademi Negara pada tahun 2010, Anugerah Pencapaian Cemerlang sepanjang zaman 2000 pada tahun 2012 dan Tokoh Akademi Negara pada tahun 2011. Beliau juga turut diiktiraf dalam bidang linguistik sebagai seorang pakar terkenal dengan karya yang banyak dalam bidang tata bahasa, sosiolinguistik, etnolinguistik dan linguistik sejarah. Dunia bangsa Melayu, beliau turut mengkaji bahasa aslian seperti Kentakbong dan Mahmeri dan memberikan tumpuan kepada perancangan bangsa bagi menggalakkan penggunaan bahasa Melayu. Selain melakukan penyelidikan, Profesor Asmah juga menterjemahkan banyak buku penting ke dalam bahasa Melayu, termasuklah karya Daisaku Ikeda dan Oxford Advanced Learners Dictionary. Pelbagai karyanya termasuklah ensiklopedia bahasa, iaitu kontribusi besar kepada bidang bahasa dan juga linguistik. Penemuannya menunjukkan kepentingan bahasa Melayu menjadi sebagai lambang tamadun, budaya dan juga identiti Melayu serta memperkukuh fungsinya dalam dunia kontemporari. Secara keseluruhan, Profesor Asmah Haji Omar adalah tokoh wanita Melayu yang telah meningkatkan kesan yang besar dalam akademik, pendidikan bahasa dan juga pembinaan kebangsaan. Ia menjadikannya sebagai bahasa rujukan utama dalam bahasa Melayu sehingga ke hari ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada ahli panel kedua atas penjelasan yang penuh informasi dan bermanfaat. Terbuktilah bahawa kedua-dua tokoh ini mempunyai kehebatan yang berbeza-beza dalam memartabatkan bahasa Melayu. Sekarang, kita akan beralih kepada isi yang seterusnya yang harus dikupas, iaitu apakah persamaan antara peranan serta pemikiran oleh Profesor Nik Safiah Karim dengan Profesor Asmah Haji Omar. Untuk itu, saya menjemput ahli panel kita yang pertama untuk berkongsi jawapan apa yang telah ditanyakan sebentar tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persamaan antara peranan serta pemikiran oleh Profesor
Dr. Nik Safiah Karim dan Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah bin Haji Omar. Baiklah, Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar dan Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan dua tokoh wanita yang terkenal dalam linguistik Melayu. Mereka telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan bahasa nasional, di mana kedua-duanya memainkan peranan yang besar dalam meningkatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan sebagai simbol negara kita Malaysia. Selain itu, mereka masing-masing turut mengabdikan diri dalam dunia akademik, terutamanya di Universiti Malaya, dan menjadi rujukan utama dalam bidang tata bahasa Melayu dan linguistik. Kedua-dua tokoh ini berkongsi matlamat yang sama untuk memastikan bahasa Melayu kekal relevan dan berguna dalam semua aspek kehidupan, terutamanya pada zaman ini yang cukup moden. Karya akademik Asmah Haji Omar dan Nik Safiah Karim adalah bahan rujukan penting khususnya dalam pendidikan bahasa Melayu. Selain itu, mereka turut menyokong usaha Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi memastikan bahasa yang digunakan dengan betul dan seragam melalui penyeragaman sistem ejaan, istilah dan tata bahasa. Dari perspektif pemikiran, kedua-duanya berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan sahaja hebat kerana ia digunakan, malah juga kerana usaha masyarakat dan kerajaan dalam memperkasakan mereka melalui pendidikan dan dasar. Itu sahaja bagi persamaan antara peranan dan pemikiran kedua-dua tokoh tersebut. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan oleh Pen dan Izian. Seterusnya, bagaimana pula pendapat saudari ahli pandang kedua kita? Apakah perbezaan antara kedua-dua tokoh tersebut? Terima kasih kepada saudari pengurusi kita. Sekarang saya akan jelaskan tentang perbezaan antara kedua-dua tokoh ini pula. Penyelidikan Asmah Haji Omar lebih tertumpu kepada sosiolinguistik dan juga linguistik deskriptif. Beliau turut mengkaji bahasa secara menyeluruh dan juga ilmiah dengan melihat variasi dialek, sejarah perkembangan bahasa dan juga hubungan antara bahasa dan bangsa. Kepelbagaian bahasa adalah kekayaan budaya yang perlu dikaji dan dihargai menurut Asmah Haji Omar. Karya penting yang beliau telah hasilkan termasuklah Nahu Melayu Mutakhir dan juga Susun Galuh Bahasa Melayu yang memfokuskan pada kajian menyeluruh struktur dan juga perkembangan bahasa Melayu. Sebaliknya, Nik Safiah Karim pula lebih tertumpu kepada pengajaran bahasa dan juga tata bahasa. Beliau terkenal kerana menyusun tata bahasa Dewan yang menjadi garis panduan tata bahasa baku Malaysia. Pemikiran Nik Safiah lebih normatif dan juga praktikal dengan menekankan betapa pentingnya bahasa Melayu yang gramatik, sopan dan juga teratur dalam kedua-dua sistem pendidikan dan juga komunikasi rasmi. Beliau berpendapat bahawa bahasa baku memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan perpaduan nasional dan membina masyarakat yang berdisiplin dalam menggunakan bahasa mereka. Sekian, itu sahajalah pendapat perbezaan daripada kedua-dua tokoh ini. Terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel atas hujah dan pandangan yang bernas. Daripada perbincangan tadi, jelaslah kepada kita bahawa kedua-dua tokoh ini, Profesor Nik Safiah Karim dan Profesor Asmah Haji Omar, merupakan tulang belakang dalam dunia linguistik negara. Secara keseluruhannya, kedua-dua watak ini bekerjasama dengan baik. Profesor Nik Safiah Karim menekankan aspek pengajaran dan standardisasi bahasa melalui pendidikan dan tata bahasa baku, manakala Profesor Asmah Haji Omar membina asas teori dan meningkatkan pemahaman linguistik Melayu dari sudut global dan ilmiah. Kedua-duanya menunjukkan ketokohan wanita dalam bidang ilmu dan kedua-duanya telah banyak membantu kemajuan dan martabat bahasa Melayu di persada antarabangsa. Justeru, kedua-dua tokoh ini wajar dijadikan teladan kepada kita semua agar terus mencintai, menggunakan dan memartabatkan bahasa kebahasaan kita dalam semua bidang kehidupan. Dengan itu, berakhirlah forum kita pada hari ini. Saya mewakili semua ahli pandang kita yang ingin mengucapkan jutaan terima kasih
perhatian para hadirin sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.